min rabbikum wa jannah. Pintu syurga sebenarnya adalah keampunan Allah. Allah cocok duri dalam kaki kita tujuannya untuk masukkan ke dalam syurga. Patutnya syukur. Sebab duri saja. Kalau jatuh batu kena kepala, maknanya tak ada musibah yang tak ada diskaun. Ada orang kata, Allah, aku punya musibah teruk betul. Tengok, ada lagi tu. Kita duduk dekat hospital ni, dia ada hikmah kenapa nombor kita lambat sampai tau. Saja supaya kita tengok ada orang lagi teruk daripada kita. Oh, Allah mak, kita kaki bengkak, tengok sebelah kaki dah tak ada. Allah, alhamdulillah ada kaki ni. Walaupun bengkak, dah tak ada kaki. Jadi jangan merasakan nombor tu lambat kan. Ini memang hikmah. Kita boleh sembuh tengok orang yang teruk daripada kita. Ada orang sakit kepala, tengok sebelah dah tak ada kepala. Tak boleh nak tadi. Wallahu a'lam. Nanti kita tangguhlah sebab hari Khamis ni kita dah banyak amalan yang kita lakukan. InsyaAllah kita tangguhkan pada hari Rabu yang akan datang. Walafu minkum, mudah-mudahan Allah SWT kabul amalan kita pada malam ini dan berikan kebaikan kepada tempat ini dan para ustazah, terutamanya guru ustaz kita Habib Ali dan Habib Hamid dan semua yang terlibat dalam kebaikan ini. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.